Alright, Assalamualaikum guys. Baru saja terima panggilan khas Biawak. Lepas hujan ni. Jadi pagi sejuk, mendung, tiba-tiba hujan. Ni Biawak memunculkan diri dia kat dapur kot. Maksudnya tengok gambar tu kat dapur lah. Ataupun jom kita ke lokasi kejadian. Let's go guys. Ni nampak gambar macam belakang rumah. Nak bawa sangka terus ya? Nak angkat. Tahu sangka sendiri. Assalamualaikum. Kita masuk Tak nampak dia cakap jalan keluar pada depan. Mak. Kepala dia tu. Saya tarik kepala dia dulu. Tarik kepala dia. Oh tu. Saksi jaga ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Tarik. Boleh tarik? Tarik, boleh? Hai, masuk. Okey. Baik. Dia sangkut ke apa tu? Ni macam sangkut je. Okey kan, boleh kan? Sepit ni. Sepit? Dah. Kena kepit. Sepit sangkut je tu? Sangkut on dah. Dia kencing. Dia kencing. Sepit ni. Sepit kena tarik sana. Ke sana? Tarik sana. Boleh tolak. Dah. Kena ni. Ada. Ni, kena ni. Kuat dia. Alamak. Meleleh je. Saya boleh tolak badan dia. Saya tarik terus. Tu tangkap ekor dia. Okey. Tu boleh. Ya. Okey. Oh, sangkut. Semua dia pegang. Okay.
Dia muntah. Dia muntah makanan dia. Tak ada. Satu je. Satu je. Buat tadi kita nak gerak. Okay, sama. Jom, naik balai. Okay, sama. Tu dia tadi, kita dah pun selesai. Dah tangkap biawak tu yang dia sangkut dekat antara rumah rumah atas dengan rumah bawah tu. Tu townhouse lah. Dia townhouse ni dia pelik sikit atas. Macam tu lah, atas lain orang lain, atas bawah orang lain lah. Saya pun kurang sikit. Tapi tak apa. Apa pun kita dah tarik keluar biawak tu tadi. Dia sampai kat situ. Ekor dia tebal. So dia sendiri pun tak boleh nak keluarkan diri dia. So tuan rumah lari di belakang takut terus keluar. Apa pun ni kita dah tahan, dah jadikan dia tahanan buat sementara. So nanti kita akan lepaskan dekat habitat asal dia semula. Apa pun terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tonton lagi kita video yang lain, tengok banyak video kita, dan kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.